So, hey, what's up guys? Welcome back to my channel. Hari ni kita akan bermain Midnight Motel Horror. Okay, di mana game ni ada apa ni? Ada kes pembunuhan yang misteri. Tak tahu lah siapa pembunuh ni. Mungkin laki ni, tak tahu. Mungkin laki ni, mungkin beberapa orang kat sana, tak tahu. Kita tak tahu. So sebelum start game, make sure korang like 10k like mungkin. Tak tahu. So enjoy the game. Okay, sekarang ni kita dengan Skuzek. Nampak je. Head to the reception and check in. Jom check in. Check atas kan. Wait, Skuzek, jam sikit. Yo bro. Oh, tu. Hey, come here. Sini lah bro. Hey. Welcome to the motel. The best motel in the region. Check in? Yeah. I have to reservation. I have a... Alright. Share your key to room. Yeah, kita dua dah ada bilik. Hey, Skuzek. Susah tu sebut nama dia ni. Oh, dia tak ada. Okay. Nice. Macam biasa seorang. Okay. Sorry. So, bilik kita bilik nombor 6. Cup your luggage next to the car into the room. Oh, ni. Bilik susah lah, Zek. Mana kau Zek? Zek tak ada lah. Kita seorang je lah. So bilik nombor 6. 6. Bilik nombor 6 tak tahu lah. Zek pula tinggalkan kita. Okay. Oh. Ui. Cantiknya. Tapi ni apa lah? Kenapa dia letak kat sini? Okay. Tutup dulu. Sure. Sekolah in here. Let's turn off. Oh, turn on the heater. So heater kat mana? Oh, ni. Sorry lah. Kita Malaysia. Mana ada heater? Panas gila kat Malaysia. Oh, ni. Order pizza. Skuzek tak ada lah. Daddy kena tinggal seorang. Hello? You like to order 3 pizza, please? Sure, wait. So basically dia macam ni je lah kan. Kita prepare cash, relax kita hotel. Okay, masalah tak ada cash. Oh ni. Ada. Ada cash ke? Oh ada. Macam ni lah kan bagus. Ni apa pula ni? Asal dia tengok ni je. So Sir, you tak boleh masuk je, sir. Mana mata? Mata, tengoklah. Alamak. Dia boleh masuk. Oh, jam sikit. Kan? Ketuk, at least ketuk lah dulu. Ketuk dulu ke apa. Ni dia terus buka, lepas tu masuk. Apa pula ni? Heater. Boleh buka ke ni? Bunyi apa? Wish. Mana pizza dia ni? Apa banyak tu jam sikit dalam ni? Besar betul lipas tu.
Bos. Apa ni? Ada lipas. Tak bersih, tak bersih. Muka dia santainya lah. Ish. Cakap paling terbaik. Kenapa dia lipas? Uish. Tapi jumpscare banyak lah tadi. Uish. Tapi bunyi ketuk pizza tadi tu. You nampak real. Jadi ingat ada orang ketuk tadi kat bilik tadi. Bapak besar. Okay, tak apa, kita biar je terbuka pintu. Ni lagi jam sekejap. Apa ada bunyi orang masuk? Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. 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 Bilik atas ke? Problem lah bilik atas. Oi. 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 Bunyi ketukkan dia nampak real. Serius real dia bunyi ketukkan. Macam tu kat bilik tadi. It was some TV. Tapi TV tu nampak seram lah. Jobs. Banyak tu lah jump scare ni. Kau serius lah nak tengok TV? Ni ada ni. Tengok. Bodoh. Damn. Cakap paling terbaik. Ni apa pula macam ni? Oi. Elektrik hilang. Tapi luar ada kan? Dekat luar ada elektrik. Kat dalam tak ada. Elektrik tak ada. Kau ni macam mana kau buat kerja? Alamak. Cakap paling terbaik. Benda basic pun tak ada. Let me take a look. Ya, pergi. Tapi seram. Kan seram dia macam jump scare dia banyak sangat. Dia punya jump scare. Kau tengok ni tak bergerak. Nanti tiba-tiba ada jump scare. Macam tu je kau on. Apa? Ada ending. Ending dah ada lah. Memang ada ending kan. It should be fixed now. Okay. Thank you. Let's go balik. Tak, aku nak tenang je ni. Kau tengok tiang lain ni dekat je. Atas ni seram lah. Okay. Kenapa pula kita tiba-tiba teleport pergi sini? Apa pula apa hal aku ni? Apa ya? Diorang tak reti ketuk ke? Tak. Tak nak. Diorang tak reti ketuk ke pintu tu? Asal semua nak main buka je? Jam jarut. Semua nak. Apa lagi ya? Ni ada lagi ni. Semua nak masuk. Please lah.
Wih, aku nak tenang. Macam mana nak tidur kat sini kalau macam ni? Seram lah. Aku tidur luar je. Aku baru nak keluar. Tak boleh tidur luar ke? Luar macam lebih tu. Lebih apa ni? Kitchen? Mana kitchen lah? Oh. Semua kat sini. Reception pun kitchen. Gila lah. Apa ni? Power supply pun kat sini. Game ni banyak jump scare gila. Serius. Orang yang aku ni lah. Orang yang ada sakit jantung ke apa ke, better korang jangan main game ni lah. Gila banyak dia punya jump scare. Tak, dia tak seram. Dia just jump scare dia banyak sangat. So better korang jangan main game macam ni lah. Main pancing je lah. Jump scare banyak lah. Aku pening lah sekarang ni. Terkejut gila. So cakap pergi kat room 1. Okay. Asal kau sini? Kau tengok muka dia. Kau tengok muka dia. Lepas tu? Tapi kau tinggal sini juga kan? Dah apa hal pula kau nak bagi tahu? Betul. Memang saya nak keluar. Jom keluar jom. Mana? Apa nama? Zuki. Apa nama tadi tu? Kau tutup macam tu je. Honestly, that guy must be crazy. Asal kau kan dia? Asal kau cakap dia crazy? Kita keluar. Better kita keluar. Not Teddy. Better kita keluar daripada tempat ni. Wish. Kau gila dah teruk sangat dah tempat ni gila. Tak apa, kita pula yang kena cakap dengan businessman ni. Apa hal ni? Kau betul ke kau businessman? Macam tak nampak businessman pun. Nampak macam Qualiman. Say! Hey yo, have you been experienced any trouble in your motel room? So for staying here. So far, salah. Really, yes. I came here after a long day in my retail store. How do you know I was having problem in my motel room? So I experienced the same issue that's why I'm asking more people if they're having the same problems. Okay. Yeah. Tak kenapa kepala dia? Kau tak? Banyak ni problem kau ni. Problem kau banyak ni. Dia memang memerlukan pertolongan. Ni teruk sangat dah ni. Tak. Ni teruk sangat ni. Kenapa? I wish the best of luck for the rest of your time staying here. Apa kita nak kena cakap dengan dia tadi? Tiba-tiba je. Ni return to your room. Nanti ada jump scare nanti. Tu je dia punya modal. Pergi sana, buka pintu, jump scare. Pergi sana, pintu terbuka, jump scare. Pergi sana, buka pintu, ada jump scare. Macam tu je. Banyak. Ni apa hal pula je. Teleport lagi ada lah ni. Jump scare ni. Tandas pula. Aduh. Paling aku malas lah tandas. Ni hantu ni dia nak intai kita mandi ke?
Aduh. Kau buat hal pula. Tandas tu. Uish. Apa kata aku ada idea. Jangan kita tak payah investigate kat situ. Kita panggil reception tu. Suruh dia tengok. Mana tak ada buaya. Bayak ke. Ni ada jump scare ni. Oi. Bocor. Bagus. Leaking. Stop the leak. Find the tower. And tap. Tower. Skor. Mana tower? Weh, tower. Cepat. Mana tower? Ni. Oh. Aku rasa dia memang tahulah yang tempat ni akan bocor. So tu dia tak tahu dengan tap kat ni. Dekat apa ni? Dekat kita punya katil. Sekejap. Clap the. Okay, lepas tu done. Betul. Okay, tutup pintu lah. Aku tak nak ni. Jump scare. Apa ni? Dari tadi lah. Dari tadi nak chill, nanti ada orang panggil. Dari tadi nak chill, ada orang salah masuk. Dari tadi nak chill, ada pizza pula datang masuk. Watch TV ni mesti ada hantu kat TV ni nanti. Bukan tu lah. Dia just dari tadi kita pergi teleport sini pahal. Bodoh. Sudah. Siapa pula rem motor kat luar tu? Severe danger warning. Macam mana orang megang hantu ni lah? Diorang tak takut ke? Ni dari tadi ni. Tadi kena je. Let's go to sleep. So tidur lah sekarang ni. Lampu nak padam ke? Wait. Apa hal pula ni? What was that? So sekarang pukul 9. Tak, dari tadi pukul 9. Kau tidur berapa jam ni? To try to understand what is going on. Apa ni? Apa berlaku? Lepas tu? Dia nak suruh kita buat apa? We tak tahu apa benda ni. Apa terjadi ni? Tak, aku nak keluar. Macam mana nak keluar? Dari tadi dia ni. Okay. Mana aku tahu? Aku tidur je kot. It's not us. I think it come from another room. Yeah. Dia ni tiba-tiba je masuk. Dengan ketuk tidak. Kita main tu nak kah? Kita next lah. Next content kita main hiking. Aku tak dapat lah. Sakit jantung ni kalau hari-hari kena jump scare macam ni. Wih, tahu pula kau datang dari sini. Jauh gila. Bunyi sini, dia pergi sana. Dia pergi kat nombor 6. Damn. Wih. Oh no, he got attacked. What are we going to do? Eat? Wih, tak muka aku terbalik dah. Kenapa? Oh ni. Macam tu je. Kau macam tu je ke? Tak sakit jantung lah. Sekejap. Wish. Tak rapat gila main game macam ni. Dari tadi orang buka pintu. Game ni memang tak ada kunci pintu ke? Memang tak boleh kunci pintu. Kau at least kau ketuk lah dulu. Ni tak. Ni kau tengok. Setiap kali ada 3 titik ni, mesti je ada benda yang dari tadi kau teleportkan aku kat sini pahal. Mesti je ada benda yang belakang berlaku. Kau tengok. Tak ada kunci game ni. Hai. Ya, nampak. Ada nama kau Montegas tu.
Do you remember someone? Ya, memang. So kau nak tidur sama dengan aku lah ni. Tu gila dia nak tidur dengan aku lah. I knew if I stay with you guys, just don't cause any trouble. Hey, sas pula dia ni lah. Kau tidur lah ke bilik kau, kunci lah pintu. Oh lupa, game ni tak ada kunci. Oi, gila dia. Yeah baby, come here. Something man. Okay. Oh, tu function dia. Yang plank ni. Apa ni? Papan. Plank papan kan? Plank. Macam tu ke semua dia? Oh, macam ni je ke? Ui. Style gila. Tapi itulah. Dia punya tu. Kau keluar dah kenapa? Oh. Okay. Okay bro, okay. Go get some supplier. Dari tadi dia teleport kita kat situ, pahal. Kau teleport lah kat sini. Ke tak payah teleport ke? Mesti kawan kita tu yang Montegas tu, dia mati. Aku syak memang dia mati ni. Just stop lah, dia mati. Kan? Mati ni. Ni selalunya cerita dia macam ni. Setiap kali orang buat hal benda-benda bodoh, mesti orang tu mati. Macam ni lah. Kau Netflix. Kau tidur je. Esok pagi okey. Ni kita keluar ni mati ni. Oh tu dia. Kau pa. Dah agak dah. Bukan dia mati gila. Plot twist betul lah. Dia yang bunuh orang sebenarnya. Yo sikit lah. Are you okay? Kau nampak dia okay ke? Get out. Woi. Oh, kau tenang lah ni. Lah. Run for your life. Okay, let's go. Kita lari. So, macam mana nak lari? Aku nak lari lah ni. Ui. Stun the killer. Boleh keluar ke? What the hell? Ui. Ni. Let's go bro. Let's go. You got it. Oh, start ni ke? So, macam mana? Stand by. Okay, so kita ada 36 second lagi untuk kita lari. Kita ada 34 second. Let's go. Semoga tak ada pisang lah yang menghalang kita punya laluan. Okay, kita ambil side dulu. Kita ambil side ni supaya kita boleh pusing. Ni kat belakang ni kan? Okay, ada 20 second, 18 second, 17 second. Kau hantar helikopter pergi sini. Kau gila ni hantar helikopter. Tak sis. Cepat. Come on guys. Get in. Okay. Quick. Okay. Wih, dia macam kipas tu. Nampak real. Macam mana nak masuk lah? Okay. Oh ni je ke? Lah. Habis macam tu je. We escape leaving the horror. Oh, so kalau korang ada any suggestion nak main game apa, nak hiking ke apa ke, tapi next mungkin next week content mungkin hiking kot, sebab kita rapat game ni. Yang tu tak apa sangat.